Masalahnya sekarang ni tengah tunggu Kak Linda. Dia sesat pula. Syaz tengah cari. Mana budak ni tak ada pun. Kiri kanan tak ada. Sini tak ada pula. Mana ni nak pergi? Aduh, takut. Ni Syaz punya? Tu tak dapat dekat kaunter ni. Ni dia nak bagi burung makan. 100.5. Dah masak, ingatkan fresh. This is high school or what? Yes, high school. High school. Say hi to YouTube. Oh my god. Hello. Oh my god. Beautiful. Tunja gift shop. Korang boleh datang kedai ni. Ahmed will give good price. Thank you. Assalamualaikum, welcome back to Shazrina channel. Hari ni hari yang ketiga kita orang berada di Turki. Hari ni kita nak jalan-jalan sekitar Istanbul. Hari ni kita recover body, so kita keluar lambat sikit. Tanda tengah hari nak dekat pukul 12. Cik bekerja je. Tidur juga. Sekejap. Habis asyik dengar lagu. Jamilah kan. Kau cakap si Izan, dah main-main kat kau telinga aku lah. Kita nak ke mos Sultan Ahmed. Kat depan tu je. Kakak-kakak. Yang mana baran tu boleh makan kat situ. Semua geng-geng baran. Alhamdulillah cuaca baik hari ni untuk kita jalan-jalan. YouTuber kita Shazrina Channel. Aku jumpa something. Alah, comelnya. Cik ada rumah, tidur dengan ada angin sepoi-sepoi bahasa. Vending machine for street animal. Masuk coin, kau makan ni. Badan dah gemuk korang ni. Ikut berapa nak bagi kan? Ini coin. Work with all kind of all country. Nak try? Euro, Malaysia, Ringgit, Saudi. Oh ada ni, 50 sen. 50 sen? 50 sen Malaysia. Fatih Belediyesi olarak minik dostlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Oh, keluar ada makanan. Ni pun dah? Tapi okey lah, tak apa habis makan kan. Hoi. Senang hati. Comelnya. Lepas tu sini banyak camper van . Tak, telinga dia tanda dah manda. Sihat. Inilah yang negara kita patut buat. Dan kesedaran orang ramai tu penting juga. Ni orang asyik nak kaut untung je. Nak jual lagi kucing breed-breed lagi. Lepas tu bila orang dah tak mampu orang lepaskan dekat jalanan. Malas cakap pasal ni. Takkan habis.
much later. Dah selesai dah dekat Blue Mosque ni. Kita nak jalan ke Hagia Sophia. Masalahnya sekarang ni tengah tunggu Kak Linda. Dia sesat pula. Syaz tengah cari. Dia keluar ikut mana lah. Tu lah. Sekejap. Tu dia. Syaz kena jemput dia. Jumpa pun. Hilang pula ni. Kau masuk terus sana. Kata Syaz kata tunggu situ. Tunggu. Mana budak ni tak ada pun. Kiri kanan tak ada. Nak bagi keluar ikut situ. Jadi laluan keluar dia. Sini tak ada pula. Mana ni nak balik. Aku try lah kau biasa kau Izal. Kau mati kau boleh dia mana. Aku kata akak mati yang balik. On balik. Takut. Dalam Hagia Sophia kali ni dia tengah buat construction, even kat luar pun. Yang sana tu bahagian lelaki lah, kita kat perempuan bahagian sini saja. Di mana-mana ada. Kita nak naik tram tapi nak beli Istanbul card dulu. Okay, dah dapat Istanbul card. Beli satu, one for all. Kongsi je. Tolak. Oh. Sakit. Kita nak pergi ke Kadikoi. Naik train ke Bantas. Hotel kita orang kat sini je. Walking distance. Next station Dangwangi. Lagi apa? Keren ke? Masjid Jami. Okay, kita dah berhenti dekat Karakoy. Tiba-tiba jadi penjual buah pula kat tengah-tengah bandar ni. Oh, dia panggil kawan dia. Dapat pisang makan sambil mencari jalan. Jalan-jalan dapat signboard Jalata Tower. Ya Allah, ya Rabbi. Dipandang. Ini pengantin. A few moments later. Lepas berbukit-bukit dapat ni. Terima kasih. Panas lagi. Kita orang dah sampai dah di Galata Tower. Alhamdulillah tak masuk kot. Sudah panas. Nak rasa benda viral tu? Tak dapat bangunan betul. Dapat gambar pun. Dalam ni nak. Ini makan bukan bagi rasa. Sedap. From 10 dapat. Kalau makan coklat tu dengan cheese tu banyak sikit. Sedap. Paste tu dia kan. Memang favorite cheese.
Masam campur manis. So, 8.5. Kak Linda, chef. Combination tu 6. Keluar sekali. Berapa per 10? 9. Tinggi chef bagi. Tiramisu. Esoknya lagi sedap. Apa? Kedai kopi esok. SS. So ni berapa per 10? 7. Kurang something. Dia beli apa? Ni Jess punya. Tahu tak dapat dekat kaunter ni. Ni dia nak bagi burung makan. Bagi burung? Beli mahal kan, tak beli ni je. Ni roti mana? Roti ni. Oh, mungkin untuk dia. Yang ni kot dia nak bagi burung. No, nak bagi burungnya. Ni kedai Salt Bay. Sekarang ni nak pergi mana? Nak pergi, tak tahulah kita cuba nasib. Harap-harap kita boleh naik ferry. So ni lah Galata Tower. Tadi naik bukit, sekarang turun bukit. Okey ke? Okey. Hati-hati. Dah makan manis-manis, buang balik kalori. Curam. Oh, kita sebelah. Kita orang sekarang dekat Karakoy Ferry Terminal. ChatGPT saja ke Kadikoy. Kita ikut ChatGPT. Kenapa? Tengok view sana. Tengok tu. Masya Allah. So tadi korang nak masuk pintu ni pakai Istanbul Card sahaja. Ramai tengok. Mana orang nak balik rumah, mana orang saja nak jalan. Wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running out. Moments later. Alhamdulillah dah sampai ke Kadikoy Terminal. Jangan salah sebut. Nama Didul Kadikoy. Ada je kat Indonesia. Sibuk perhentiannya. Nak taksi. Kak Linda dapat bunga. Syazana bagi lah comel. Bertahun-tahun hidup. First time dapat bunga. Suami pun tak bagi bunga. Terima kasih sangat Syaz. Itu bunga matahari. Original. Matahari. Original? Asli. Asli. Itu asli. Sempet. Tu balik Ekmek tu. Itulah yang saya nak rasa balik Ekmek tu. Ben para bozulmasın diye kalktım. Oh, pasar lah. Ni balik Ekmek. Boleh tak nak rasa? You have rice? No rice. No rice. Only fish. Only fish. Yeah.
Okey, kalau tak ada pilihan, kita makan situ. Oh, ada nasi. Fish, rice, meat, chicken. Wah, calamari. Segar. Fresh. Apa ni ya? Kacang fish. Nampak pakcik ni masak macam ikhlas je. Kita nak try ni balik Egg Mac. Saya nak balik durung lah roti ni. Kalau balik Egg Mac, roti yang tu tebal. Sandwich ikan. Sekarang kita makan dekat kedai sokak. Tak tahulah nama kedai Ira kot. Kita makan kat pasar. Pasar Kadikoi. Fresh. Ikan dekat seberang. Kedai makan sini. Kalau habis stok, ambil ikan yang seberang. Apa yang membuatkan kita pilih kedai ni? Sebab nampak pakcik yang masak tu Macam ikhlas. itu je dia di dapur. Lepas tu, Kak Rina nak ikan kecil-kecil. Sekejap saya pergi order. Ramai orang beli. Hamsi nama dia. Okay, kita order Hamsi. I want one. Hamsi? Yeah. One. Yeah. Thank you. Ni nama apa tak tahu. Macam sedap. Oh, ni nama dia balik Egg Mac. Sedap kan? Aku tengok ikan dia kecil-kecil tu. Hamsi. Balik drum. Balik Egg Mac. Balik Egg Mac. Jemput makan ikan. Ada tu jeruk. Tengok kerusi. Makan kena sopan. Duduk sopannya. Tadi dah nak terjatuh Kak Linda sama. Oh, gaul gitu Bismillahirrahmanirrahim. nampak sedap tu. Tu nampak sedap. Makan cili ni. Tak. Rasa ikan nanya. Sedap. Kena letak lemon. Nak pedas sikit tak? Cili jeruk. Ini sekejap pedas. Comel susun. Okay, nak try balik durung. Sedap. Sedap. Mungkin lebih kurang macam ni. Cuma dia campur rat. Ikan dia lemak-lemak gitu. Sedap. Tulang yang halus lah. tak, kat Saudi ada jual ikan ni. Kat pasar kat Saudi ada jual. Boleh terima. Berapa? Okey, ni bos belanja. Amin. Alhamdulillah. Murah rezeki. Panjang umur. Terima kasih belanja. Dia bertemu jodoh. Alhamdulillah. Ikan tadi, hamsi. Diorang jual ikan, dia siap siang ikan. Lepas makan, kita pusing-pusing sikit. Jalan sekitar town ni. Tengok apa ada. Ni bolehlah try. Oh, dia oh, sit down. Yeah. Okay. Take a what? No, here. One portion. One only, one. No cook. 150, one portion. No cook. Take a what? No. Eat like that. Oh, rice. Yes. Dah masak. Oh, okay. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 lira seko. Seko. 100.5. Dah masak, ingatkan fresh. Dia jangan ke punya mana tu? Nasi je dia. Oh, kat dalam. Apa nama dia? Rupang. Bukan. Dia tu rumah. Dolman. Pulut. Dia pulut nasi lah. Dia dah lembik-lembik. Dengan masa. Dengan letak lemon. Saya try. Dia pun ada ikan Bakar kot lah. Okay lah. Medium dolman. Berdalah tu.
Macam rasa nasi. Benda tak ada. Benda alangnya tak ada. Mungkin kecil tu tinggal. Tinggal kat sini. Tu ada benda alang. Yang kecil saya tengok dalam tadi. Oh, macam ni makanan dia. Saya ingatkan yang apa tak masak lagi. Akak tadi kan pasal yang Syaz beli bunga. Aduh, 2 tak tengah tu. Aku beri je suruh dia masak. Siap nak bagi dekat orang tu. Ingatkan dia nak masak. Rupanya dah masak. Kupang campur nasi. Boleh masuk lah. Mana dia boleh masukkan nasi ke? Gigih kan? Gigih. Nak buka ni. Ni besar. Untung dapat besar. Ni kak. Nah, tak ada juga. Ambil ni. Masih ni kot nak. Ada. Tapi memang kecil lah ni. Situ macam dia tak rempah kan Syah? Dia ada rempah dia kot. Dia ada black pepper. Okay dah. Ada. Okay. Tahu sedap boleh beli. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sangat. Yang kita dapat sudah kan. Yang orang tu bagi. Ni tak manis kan? Manis sangat. Okey lah. Rasa ni. Manis sangat mam. Manis sangat mam. Manis sangat mam. What is it? What is it? Say what is it? What is it? Tak ada dia orang putih. Geli je tengok. Geli pula aku tengok. Tak ada. Tapi sedap. Tapi sedap lagi. Tak apalah, tak nak. Lama Manis sangat. Tak, macam ni lah. Apa bezanya? Beza sangat makan sikit tu. Manis sangat. Gaya macam tak makan. Langsung buat izin tau. What is it tu tau. Tengok dia punya telefon ni. Dia ada helmet. Cendawan ni. Awal-awal tadi dia tu. How much? 350 lira. What do you want? You can choose everything. No limit. Small. Okay. Malaysia? Yes. I love you, Malaysia. Brother Malaysia. Dia masak kat ni. Let's go. Mashallah. Kumpir. Okay. Ya Allah, banyak. Okay, dah cukup. Kicap. Kecap? Kecap. Tamam. Little bit only. Okay. Thank you very much. Panas. Pedas. Kena sambal yang tadi ciri tadi kot. Kan? Okay lah, not bad. Kita dapat rasa lah yang ni daripada tu. Sebab kat Malaysia pun ada juga orang buat. Tapi dia letak macam daging ke apa kan. Sini dia banyak sayur, banyak. Macam ada kus-kus lagi. Apa dengar? Sony 6.5 per 10 lah. Itu kita dah kenyang. Kita dah habis pusing dah. Awalnya. Masjid Sultan Mustafa. Kita orang nak jalan-jalan dan balik ke hotel balik lah Jumpa esok. Hello. Good morning. Good morning pula. Good afternoon. Sekarang kita hari last di Turki. Kita dah check out siap-siap. Sekarang pukul 12.20 tengah hari. Suhu sekarang 18 degree Celsius. Sekarang kita orang berada dekat luar hotel. Aku terus book airport transfer siap-siap daripada hotel ke Istanbul Airport. Charge hotel ni ambil 55 euro bagi dengan 4 orang. So okay lah. Compare tu kalau aku nak pergi naik tram, lepas tu nak pergi ke tempat naik
Lepas tu macam hassle lah sikit. So bila 4 orang ni bahagi 4, so okay lah, cost effective dan masa pun jimat dan tenaga pun jimat. Lagipun kita simpan luggage dekat sini secara percuma, so kita ambil je lah airport transfer dengan dia. Hari ni kita akan pusing-pusing untuk shopping. Bukanlah shopping sangat. Oh okay, so depan ni sekolah. Depan hotel ada sekolah. Sekolah ni di 1874, a language school, and then become a school of law, lepas tu political science, then a girls school. Oh okay. Hi. This is a school? Yes. Oh, so you study here? Yes. Okay, this is high school or what? Yes. High school. High school. Say hi to YouTube. What's your I'm YouTube from channel? Malaysia. Shazrina. Okay. Shazrina Can you channel. write? Sure. Where are you from? Malaysia. Oh. Hello. Our channel. Okay. Oh my God. Beautiful. Girls school or mix? What's your name? Mix. No, mix. Shazana. How old you guys? 15 years. 50. See, I guess right. Where are you from? Malaysia. You know? Malaysia. Yes, I know. So finish school? Yes. Oh, okay. Yeah, bye. Bye. What the left? I just subscribe your channel. Okay, bye. Sekarang kita berhenti dekat Gulhan ni, Lijayingge. Wait a minute. Jalan-jalan, akak-akak ni tengok tu. Baru first station dah dapat dah. Itu tak tunjuk yang tadi tu sebelum nak gerak daripada hotel. Cantiklah. Cuaca tak secerah semalam, matahari tak nampak, dia cloudy macam tu. Tapi okeylah, nice. Jalan macam ni. Kena nyanyi lagu tu. Ambil gambar. Alibaba di mana ni? Kak Ijan dia dah masuk dah dalam. Tadi dia cakap tak boleh masuk dalam, sekarang dia masuk dalam dah. Sekarang kita orang stop dekat kedai ni. Dia jual barang-barang signature Turki lah. Korang tengok ni lampu-lampu. Tu semua lampu signature Turki. Tu dapat diskaun lah. Mina ni. Orang cakap apa? You dangerous. Jubin. Hiasan. Ni 99 nama Allah. Cantiknya. 11,500 lira. Ada jam. Botol, pinggan, piring, cawan. Cute-nya teko. Dia ajak pergi bawah pula. Wow. This one all handmade? Yes, all handmade. We are here. Where are these from? Same company from here. Tuncergi shop, the Kütahya, from Kütahya, the other city. Kütahya. Yes. Like this, you see. Much later. I told him already we promote this shop. Tuncer gift shop. Yes. Ni dekat Gulhania Street. Korang boleh datang kedai ni. Ahmed will give good price. Thank you. All the ceramic here originally made by the Tuncer factory. Now he giving us extra. That Yes, standard cabin size. thank you, Ahmed. You are welcome. So this one also your shop?
Yes, Tuncer shop. This Mujeza Spice. My shop. Yes, this is street textile now. Scarf. Oh, textile tu pun. Oh, cannot go. Dangerous. Business very good, alhamdulillah. Thank you very much. So this Tuncer shop belongs to Ahmed and the twins. Ufuk. Ahmed and Ufuk. Yes. Oh, okay. Behind the Gulhane Park. See, very easy to come. Thank you, We are Ahmed. here. Thank you very much. Okay. Okay, thank you, Ufuk. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Yeah, you too. Tengok Betul lah macam tak nak aku ampang kan. Hai, extra bag. Cakap orang ni sama. Datang Istanbul beranak-anak beg. Baik tu datang Istanbul bawa bag kosong. Okey, kalau korang ada dekat kawasan Guhane Street ni, korang boleh datang dekat kawasan Hoka Plaza Street. Kat sini ada banyak kedai makan. Lepas tu okey harga dia taklah mahal sangat. Tapi tengok kedai jugalah. Korang kena pandai pilih kedai. Macam-macam jenis makanan ada. Ada western, ada nak makan ikan ke, nak makan kebab. Kita nak pergi farmasi. Merhaba. Kedai ni sangat sibuk kan, agaknya sedap kot. Hai. Hari last makan nasi. Beberapa hari tak makan nasi. Anak aku asal pedas. Anak mama lapar nasi. Syaz dia pergi beli kebab. Nak beli kebab eh? Macam dia punya lentil. Sedap. Dah panas. Semua panas kan? Sedap. Aku beli Iskandar. Kedai Kasab Osman 964. Satu ni 480 lira. Korang kalau nak shopping boleh datang dekat Mahmud Pasar. Sini banyak lokal. Macam-macam ada. Tapi semua yang imitation. Ha ni. Alas meja. Sarung bantal. Hai. Tudung. Satu 300 oh patutlah. Hello, welcome Malaysia. Ha. Beli apa? Baju tidur dia kata murah. Murah eh? Kita dah sampai dah. Grand Bazaar. Oh ni ya. Macam mana nak tahu nampak ke tak? One eternity later. Tadi kita orang ada buat gift exchange after trip Turki. Kita orang buat undian. So Kak Ijan dapat hadiah aku bagi. Aku dapat hadiah Kak Linda. Ed dapat hadiah Kak Ijan. Kak Linda dapat hadiah aku. Ni ada Kak Ijan. Ada Ed bagi. Kawan. Kak Linda punya hadiah. Resipin. Aku dapat bag dengan ni. Ni Kak Ijan bagi sarung bantal gambar kucing. Oh, tapi saya tak beli. Cantik. Okay, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ijan, Kak Linda join kita orang. Tapi paling best kita naik conference di udara. Oh, yang tu paling power. Itu yang epic lah. Itu yang epic lah. Dia punya aim dia memang nak ke situ. Alhamdulillah dapat tercapai hajat Kak Linda. Second trial. So guys, thank you for watching. Sampai sini je. Kita orang pun dah on the way balik ke rumah masing-masing. Back to normal. Okay, back to normal, back to reality. Bye.